wabarakatuh. Hadirin yang dihormati sekalian, terima kasih kerana sudi mendengar pengucapan awam saya pada hari ini. Jadi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang satu mata pelajaran yang sering dianggap berat tetapi sangat bernilai, iaitu pendidikan sejarah. Sejarah bukan sekadar menghafal tarikh dan juga peristiwa, namun ia merupakan cermin jati diri, akar kepada identiti bangsa dan panduan untuk masa depan. Tanpa mata pelajaran sejarah, kita manusia umpama layang-layang putus tali, iaitu terbang tanpa arah, hilang pedomannya. Jadi dalam era pendidikan abad ke-21, guru sejarah tidak lagi berperanan sebagai penyampai fakta semata-mata. Mereka merupakan pemudah cara pembelajaran yang mengintegrasikan elemen 6C, 3E dan juga 3R dalam pengajaran. Jadi hadirin sekalian, sebelum saya teruskan pengucapan awam ini, mari kita telusuri terlebih dahulu dengan lebih mendalam tentang ketiga-tiga elemen yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu 6C. 6C merupakan elemen kemahiran utama yang perlu diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk melahirkan murid yang bersedia menghadapi dunia global dan juga kompleks. Elemen pertama yang terdapat dalam 6C ialah communication, iaitu murid akan dilatih untuk menyampaikan pendapat sejarah secara lisan dan tulisan seperti melalui aktiviti debat, forum dan juga esei reflektif. C yang kedua iaitu collaboration, aktiviti berkumpulan seperti kajian kes, simulasi sejarah dan projek interaktif membina semangat kerjasama dan toleransi dapat dilakukan. Bagi elemen C yang ketiga iaitu critical thinking, murid dapat menganalisis sumber sejarah, menilai kesahihan fakta dan membuat interpretasi terhadap peristiwa sejarah itu sendiri. Jadi 6C yang keempat iaitu creativity, murid digalakkan menghasilkan peta minda, lakonan sejarah atau video dokumentari untuk menyampaikan pemahaman mereka. C yang kelima iaitu citizenship, pendidikan sejarah akan menyemai semangat patriotisme, tanggungjawab sosial dan kesedaran terhadap isu nasional dan juga global. Dan C yang terakhir dalam elemen 6C iaitu karakter, melalui kisah tokoh dan nilai sejarah, murid dapat membina integriti, empati dan juga semangat perjuangan dalam diri mereka sendiri. Seterusnya kita pergi kepada 3E. 3E ialah pendekatan yang menstrukturkan proses pembelajaran secara aktif dan juga reflektif. Jadi dalam 3E, yang pertama merupakan explore iaitu teroka. Murid dapat meneroka sumber sejarah seperti dokumen, gambar dan juga artifak untuk memahami konteks peristiwa. Yang kedua, explain iaitu menerangkan. Jadi murid dapat menjelaskan pemahaman mereka melalui perbincangan, pembentangan ataupun penulisan reflektif. Jadi E yang terakhir iaitu elaborate atau kita panggil sebagai hurai. Murid dapat mengembangkan idea dengan mengaitkan sejarah dengan isu semasa, dapat membuat perbandingan dan juga menyimpulkan pengajaran. Jadi pendekatan 3E yang saya sebutkan tadi ini menjadikan pembelajaran sejarah lebih aktif, mendalam dan juga bermakna. Seterusnya, kita lihat kepada elemen yang terakhir iaitu 3R. 3R ialah prinsip asas dalam merancang dan melaksanakan kurikulum yang relevan dan juga berimpak. Jadi apa yang ada dalam 3R ni? Yang pertama, R iaitu relevant. Relevant ialah kandungan sejarah dikaitkan dengan kehidupan murid, isu semasa dan juga identiti nasional agar lebih dekat dan difahami. R yang kedua iaitu ketelitian. Murid digalakkan berfikir secara mendalam, menganalisis pelbagai perspektif dan dapat menghasilkan hujah yang kukuh. Dan R yang ketiga iaitu relationship atau kita panggil sebagai hubungan. Jadi guru dapat membina hubungan yang positif dengan murid serta menghubungkan sejarah dengan emosi, nilai dan juga pengalaman hidup. Jadi jelas bahawa 3R ini bagi memastikan kurikulum sejarah bukan sekadar akademik tetapi juga berjiwa dan juga berkesan. Jadi setakat yang saya terangkan, adakah hadirin sekalian memahami apa yang telah diterangkan? Hadirin sekalian, guru sejarah yang berkesan mampu mengubah bilik darjah menjadi medan eksplorasi. Mereka akan menggalakkan murid berfikir secara kritis, berdebat secara beradab dan mengaitkan sejarah dengan isu semasa. Jadi mereka bukan sekadar mengajar tetapi juga membina watak dan juga pemikiran murid.
Jadi, kurikulum sejarah kini telah melalui pelbagai transformasi. Daripada pendekatan kronologi semata-mata, kini ia menekankan tema, analisis dan juga pemikiran sejarah. Pengurusan kurikulum yang berkesan melibatkan perancangan berasaskan hasil pembelajaran, penggunaan bahan bantu mengajar digital dan juga penilaian autentik seperti projek, forum dan juga simulasi sejarah. Maka, guru perlu bijak mengurus masa, sumber dan juga strategi agar pembelajaran sejarah menjadi hidup dan juga bermakna. Jadi kurikulum ini bukan sekadar di atas kertas tetapi perlu dihayati dan diadaptasi mengikut konteks murid. Jadi, mari kita lihat apakah ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Jadi, antara ciri utama guru sejarah berkesan ni yang pertama, berpengetahuan luas dan sentiasa dikemaskini. Maksudnya, guru ini perlu peka terhadap isu semasa dan perkembangan global untuk mengaitkan sejarah dengan konteks kontemporari. Guru ini juga perlu sentiasa mengikuti latihan profesional, seminar dan membaca bahan ilmiah untuk memperkayakan pengajaran. Yang kedua, guru sejarah yang berkesan ini mampu mengaitkan sejarah dengan kehidupan murid. Bagaimana? Kerana guru sejarah yang berkesan ni, dia tidak mengajar sejarah sebagai fakta beku semata-mata ataupun sekadar peristiwa silam. Sebaliknya, guru ini perlu menghidupkan sejarah dengan mengaitkannya dengan realiti semasa yang berlaku kini ataupun dengan pengalaman harian dan juga identiti murid, seperti membuat perbincangan tentang perjuangan tokoh kemerdekaan dan dikaitkan dengan isu kepimpinan ataupun hak asasi yang berlaku pada waktu kini. Dan yang ketiga, guru sejarah berkesan ni dia perlu menggunakan pendekatan yang pelbagai kaedah. Contohnya, dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menggunakan kaedah visual, lisan dan juga digital. Jadi, guru sejarah yang berkesan merupakan arkitek pengalaman pembelajaran sebenarnya. Mereka tidak bergantung kepada satu kaedah semata-mata, tetapi memvariasikan pendekatan mengikut tahap dan juga gaya pembelajaran murid. Contohnya, apabila guru menggunakan kaedah visual, guru boleh menggunakan peta minda, infografi, lakaran kronologi, gambar tokoh ataupun artifak-artifak sejarah yang ada. Melalui kaedah lisan pula, guru boleh menggunakan penceritaan secara bersemangat ataupun lakonan sejarah, aktiviti debat dan juga forum. Bagi digital pula, guru boleh menggunakan aplikasi seperti Jamboard, Kahoot dan juga simulasi interaktif. Baiklah, ciri yang keempat iaitu guru sejarah berkesan perlu mampu membangunkan pemikiran reflektif dan empati sejarah. Kerana guru yang berkesan ini dapat mendorong murid untuk berfikir secara reflektif. Contohnya, akan timbulnya persoalan dalam minda murid, iaitu tentang mengapa sesuatu peristiwa ini berlaku ataupun apakah kesannya dan bagaimanakah jika ia berlaku pada hari ini. Jadi, guru ini akan membantu murid berfikir secara lebih reflektif dan juga kritis. Ciri yang kelima iaitu guru sejarah berkesan ni dia perlu membangun empati sejarah, iaitu murid perlu diajak untuk memahami perasaan, perlu berada dalam perasaan dilema dan juga dalam diri perjuangan tokoh-tokoh silam, iaitu bukan sekadar menilai tindakan mereka tapi meletakkan diri murid itu dalam jiwa-jiwa tokoh. Dan guru sejarah yang berkesan, ciri yang terakhir yang akan saya terangkan pada hari ini ialah dapat menyemai semangat patriotisme dan juga nilai sejagat. Kerana apa? Kerana guru sejarah yang berkesan ni dia bukan hanya mengajar tentang masa lalu tetapi juga membimbing murid untuk memahami masa kini dan juga membina masa hadapan. Baiklah hadirin, seterusnya mari kita lihat apakah hubungan dengan elemen 6C, 3E dan 3R yang saya sebutkan tadi dalam KPPB. Jadi dalam konteks kemahiran pemikiran dan pembelajaran berkesan atau kita panggil sebagai KPPB, tiga elemen ini iaitu 6C, 3E dan juga 3R ni sangat relevan dan diperlukan dalam pendidikan sejarah. Iaitu kita lihat elemen yang pertama iaitu 6C. Elemen 6C ni dia akan membentuk murid yang mampu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menganalisis isu sejarah. Manakala elemen 3E pula akan mendorong murid untuk meneroka sumber sejarah, menjelaskan peristiwa dan mengelaboratkan kesan serta pengajaran tu dalam diri mereka.
Dan elemen yang terakhir iaitu 3R. Apa kaitannya dengan KPPB? Iaitu dia dapat memastikan pembelajaran sejarah ini lebih relevan dengan kehidupan, lebih rigor dalam analisis dan dapat berhubung secara emosi dan juga intelektual. Maka gabungan elemen ini akan menjadikan pendidikan sejarah bukan sahaja menarik tetapi berimpak tinggi dan transformatif. Hadirin sekalian, maka pendidikan sejarah ini bukan sekadar mengenang masa lalu, namun ia merupakan alat untuk membina masa depan yang lebih bijaksana, beretika dan juga berjati diri. Jadi guru sejarah yang berkesan dan kurikulum yang dinamik ini mampu melahirkan generasi yang tahu asal-usulnya, yang faham tentang cabaran semasa dan yang bersedia untuk memimpin pada masa akan datang. Jadi sekian itu sahaja untuk pengucapan awam saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.